Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masrur Hanafi. Hari ini saya akan membentangkan tentang projek tahun akhir saya, iaitu nilai-nilai moral dalam antologi cerpen Kebentang Selain Peta berdasarkan pendekatan moral. Saya akan mulakan bab 1 saya, iaitu pada bahagian pengenalan. Menurut Roslan 2027, penulisan dan penghasilan cerpen merupakan satu bentuk ciptaan serta pengucapan bertulis yang indah membicarakan tentang sesuatu isu atau peristiwa. Karya sastra terdapat daripada dua jenis genre, iaitu genre prosa dan juga puisi. Genre prosa tradisional terdiri daripada sastra rakyat, sastra hikayat dan sebagainya, manakala prosa moden terdiri daripada novel, cerpen dan drama yang jelas mencerminkan nilai-nilai moral yang diamalkan oleh manusia. Sastra moden melalui hasil karya cerpen dan novel turut menerapkan nilai-nilai moral kepada masyarakat. Dengan ini, kita dapat melihat bagaimana karya-karya moden seperti cerpen dapat menyampaikan nilai-nilai moral melalui perceritaan yang digunakan oleh pengarang. Bukan itu sahaja, kita juga dapat melihat nilai-nilai moral ini disampaikan kepada masyarakat dalam membina kehidupan yang lebih beretika dan juga berteraskan kepada nilai moral. Terdapat 3 objektif dalam kajian ini, iaitu mengenal pasti nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerpen terpilih daripada antologi cerpen Kebentang Selain Peta. Yang kedua, menganalisis nilai-nilai moral dalam cerpen terpilih daripada antologi cerpen Kebentang Selain Peta menggunakan pendekatan moral. Dan yang terakhir adalah merumuskan keberkesanan nilai moral terhadap watak dalam antologi cerpen Kebentang Selain Peta. Persoalan kajian untuk kajian ini ialah, apakah nilai-nilai moral yang terdapat dalam cerpen Kebentang Selain Peta? Yang kedua, bagaimanakah nilai-nilai moral dalam cerpen Kebentang Selain Peta dianalisis menggunakan pendekatan moral? Dan yang terakhir ialah, sejauh manakah keberkesanan penyampaian nilai moral mempengaruhi watak dalam antologi cerpen Kebentang Selain Peta? Seterusnya, bahagian pernyataan masalah. Nilai moral dalam kalangan masyarakat semakin lenyap dalam diri masyarakat dan juga golongan remaja. Kekurangan nilai-nilai yang baik boleh membentuk seseorang cenderung kepada perilaku yang negatif. Kajian oleh Fatimi Hanafi dan Muhammad Zamani Ismail 2006 menyatakan bahawa kelemahan dalam penghayatan terhadap nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat menyumbang kepada kecenderungan berperilaku negatif dalam kehidupan seharian. Kegagalan menghayati nilai moral dalam karya sastra boleh menjerumus kepada isu sosial yang membimbangkan serta membawa kepada keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Kajian oleh Abdul Fattah Wan Ismail 2002 di mana mereka menyatakan bahawa penglibatan remaja Islam di Malaysia dalam aktiviti yang mencemarkan akhlak seperti pergaulan bebas dan hubungan luar nikah adalah isu yang semakin membimbangkan. Kajian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk memperkukuh penghayatan dan pengamalan nilai-nilai moral dalam kalangan pembaca, sekaligus mampu dijadikan contoh dan panduan dalam kehidupan mereka. Seterusnya, kerangkakan seksual. Kajian ini memberi fokus kepada nilai-nilai moral dalam antologi cerpen Kebentang Selain Peta. Kajian ini akan dikaji berdasarkan 3 objektif. Objektif kedua kajian ini akan dianalisis menggunakan teori perkaedahan Melayu tetapi berfokuskan kepada pendekatan moral sahaja. Terdapat 3 komponen utama dalam kajian ini, iaitu penyenaraian, perbincangan dan juga penulisan. Kajian ini akan menggunakan instrumen analisis teks pada objektif pertama dan kedua, manakala senarai semak pada objektif ketiga untuk merumuskan keberkesanan nilai moral terhadap watak dalam antologi cerpen Kebentang Selain Peta. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan pada bahagian bab 2, iaitu suratan literatur. Suratan literatur saya terbagi kepada 3 subtopik, iaitu nilai-nilai moral, cerpen dan juga teori perkaedahan Melayu. Nilai-nilai moral berperanan besar dalam pembentukan sastra seseorang individu dan masyarakat. Nilai-nilai seperti baik hati, ketabahan, kepedulian dan keimanan dapat diterapkan melalui media seperti cerpen, cerita rakyat dan buku kanak-kanak. Nilai-nilai ini bukan sahaja relevan dalam pendidikan formal, malah turut berperanan dalam kehidupan seharian. Kajian ini juga menekankan kepentingan penerapan nilai moral dalam bentuk akhlak mulia. Oleh itu, penerapan nilai-nilai ini perlu diperkukuhkan bagi melahirkan generasi yang beretika dan berpribadi unggul. Yang kedua, kajian lepas berkaitan cerpen. Kajian lepas menunjukkan bahawa cerpen ialah media sastra yang berkesan dalam menyampaikan nilai moral, empati, kerohanian dan juga budaya. Cerpen bukan sahaja sebagai hiburan, tetapi mempunyai pengajaran tersendiri dan syarat dengan mesej mendidik yang mampu membantu pemikiran dan saksian pembaca. Justru itu, cerpen wajar dimanfaatkan sebagai alat pendidikan yang bernilai, khususnya untuk generasi muda. Dan yang terakhir ialah berkaitan teori perkaedahan Melayu. Kajian lepas menunjukkan bahawa teori perkaedahan Melayu melalui pendekatan moral sangat sesuai digunakan dalam penganalisisan karya sastra. Teori ini menekankan kepentingan nilai dan akhlak dalam bentuk sosial masyarakat. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, kasih sayang dan tolong-menolong banyak ditonjolkan. Pendekatan ini menjadikan karya sastra sebagai media penyampaian nilai moral dan juga budaya. Oleh itu, teori ini relevan dalam melahirkan masyarakat yang berakhlak dan mempunyai jati diri yang kukuh. Seterusnya, saya akan bentangkan bab 3 bahagian metodologi. Dalam kajian ini, saya menggunakan teori perkaedahan Melayu. Teori perkaedahan Melayu diasaskan oleh Hashim Awang 1989. Teori ini mempunyai beberapa prinsip yang diberikan kepada 2 perkaedahan, iaitu perkaedahan alamiah dan juga perkaedahan keagamaan. Perkaedahan alamiah terbagi kepada 3 cabang, iaitu pendekatan moral, pendekatan gunaan dan juga pendekatan firasat. Perkaedahan keagamaan terbagi kepada 3 jenis cabang, iaitu pendekatan seni, pendekatan kemasyarakatan dan pendekatan dakwah. Kajian ini hanya memfokuskan kepada pendekatan moral sahaja. Jika bentuk kajian ini adalah kajian teks yang menggunakan pendekatan kualitatif. Jika bentuk ini dipilih untuk mengenal pasti dan menganalisis nilai-nilai moral. Kajian ini juga menggunakan teks antologi cerpen Kebentang Selain Peta dan memfokuskan kepada 3 cerpen, iaitu cerpen Gula Sembilan untuk Abah, Nama Itulah Hakikat dan juga Bukit Emas. Selain itu, instrumen kajian ini juga menggunakan analisis teks untuk mengenal pasti dan menganalisis nilai-nilai moral yang terdapat dalam antologi cerpen Kebentang Selain Peta. Kajian ini akan menganalisis 3 buah cerpen daripada antologi tersebut, iaitu cerpen Gula Sembilan untuk Abah, Nama Itulah Hakikat dan Bukit Emas.
Instrumen kerja ini juga akan menggunakan senarai sema untuk merumuskan keberkesanan nilai moral terhadap watak dalam antologi cerpen keberkesanan peta pada objektif yang ketiga. Untuk kesahan dan kebolehpercayaan, bagi menjamin kesahan kandungan, senarai sema akan disemak oleh pensyarah dan akan melibatkan 2 orang pensyarah dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pensyarah akan dipilih berdasarkan kepakaran dan pengalaman mereka serta menjadi tenaga pengajar. Seterusnya, prosedur pengumpulan data dan juga penganalisis data. Untuk pengumpulan data akan dikumpul melalui analisis teks sastra yang dipilih, iaitu antologi cerpen keberkesanan hari peta. Kajian ini akan memilih 30 cerpen daripada antologi tersebut, iaitu cerpen Tulis Senang Kaabah, Nama Itulah Hakikat dan Bukit Emas. Kajian ini akan dilakukan dengan baca teks secara berulang kali untuk memahami nilai-nilai moral yang terdapat dalam cerpen terpilih. Untuk penganalisisan data yang dikumpul melalui analisis teks dianalisis secara tematik menggunakan pendekatan moral oleh Haji Awal 1989. Kajian ini akan mengenal pasti dan menganalisis nilai-nilai moral yang ditunjukkan dalam cerpen melalui tindakan watak dan peristiwa yang terdapat dalam cerpen. Nilai-nilai ini kemudian dikategorikan mengikut tema utama. Dapatan dianalisis untuk melihat bagaimana pengarang menyampaikan nilai-nilai moral yang mampu dijadikan panduan dan rujukan kepada pelajar. Kesimpulannya, kajian ini akan mengkaji nilai-nilai moral dalam antologi cerpen keberkesanan serta berdasarkan pendekatan moral. Nilai moral merupakan elemen penting dalam kesusastraan Melayu kerana berfungsi sebagai penyampaian ilmu, ajaran dan pedoman hidup melalui karya sastra. Kajian ini akan memberi penekanan kepada penghuraian kandungan teks dan mesej yang tersirat serta menyumbang kepada pemahaman lebih mendalam terhadap nilai-nilai moral dalam karya sastra Melayu moden. Kajian lepas turut menunjukkan bahawa nilai moral penting dalam bentuk akhlak yang mulia. Oleh itu, nilai-nilai moral ini perlu diperkukuhkan bagi melahirkan generasi yang beretika dan berpribadi unggul. Kajian ini juga akan menggunakan teori perkaedahan Melayu tetapi hanya memfokuskan kepada pendekatan moral. Itu sahaja perbentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.